Ya, sama-sama. Masuk. Memang susah lah. Jom lagi dan suruh jangan. Kota. Dia buat tak kenal, dia buat lupa. Ada yang tadi yang hadirin yang hadir, lelaki sila beranjak. Satu gambar. Malam tadi, saya pergi ke Nuri Jamil Khair Aziz Rahim. Okey. Veteran UMNO Malaysia merangkap Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia serta barisan diptim terhormat untuk masuk ke dalam Dewan. Okey. اللهم صل محمد الفاتح لما أغلق والخادم سباق والناصر حق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره من دار العظيم. اللهم صل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأخوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله kekuatan untuk mempertahankan lagi UMNO yang kini telah lama berjasa kepada kami semua ya Allah. Ya Allah, Engkau lah yang berkuasa pada pagi ini, berikanlah kami kekuatan ya Allah.
اللهم اجعلنا من هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا متمرزقيا ولا مطرونا ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمكسرنا وعاملنا وهب كل الكريم يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. Kerana mampu, kerana boleh memimpukan kita untuk menghadirkan satu program yang cukup bermanfaat. Tadi waktu minum ada disentuh kehadiran, tapi saya nak tanya hari ini, sehingga saat ini berapa ramai yang hadir dalam dewan? Berapa? 200 orang. Tepuk tangan tuan-tuan. 200 orang tu. Saya sambut tadi di luar, saya kata veteran sebenarnya merindui perkumpulan-perkumpulan begini. Jatuh bangun dalam UMNO, bangun lagi dan masih berdiri tegak bersama dengan UMNO bahagian bertepat UMNO Malaysia. Yang ke saya juga ni, Datuk Musafah, orang jauh tapi menjadi nadi pada menggerakkan veteran UMNO Malaysia. Siusia kehormat veteran UMNO Malaysia Datuk Musafah hadir sama untuk sama-sama kongsi dengan tuan-tuan perempuan. Jadi tuan-tuan perempuan, tajuk kita hari ini dan tajuk kita yang 2-3. Pertama dari segi mewariskan kepimpinan ini, mewariskan perjuangan ini kepada anak-anak kita untuk memahami apa sebenarnya perjuangan UMNO. Yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan tidak berehat kerana masih komited membantu supaya UMNO ini kembali berkuasa. Dan ini bukan kerja mudah. Apabila tuan-tuan sebagai veteran terus mengingatkan generasi pewaris pentingnya UMNO, tuan-tuan, sebenarnya saudara mempertahankan satu perjuangan yang cukup. Sebab itu ini mengubah sebenarnya. Terima kasih di atas bicara panel kita pada hari ini. Tapi penyokong ramai. Dan akhirnya hari ini sekarang makin kurang datang hari ini. Jadi apa silapnya? Salah ke veteran buat macam ini untuk ahli-ahli veteran? Sebenarnya kita pun tidak tolak daripada kurangnya minat untuk kosongnya program kepada ahli-ahli veteran. Tapi kemudian cabaran dan masa depan politik Melayu. Betul. Saya bercakap bagi Pak kaum Melayu. Bukan yang kat atas. Saya tak tahu apa yang bawa kat atas. Saya tak tahu. Saya tak nampak. Kita tak nampak apa yang laku. Saya pemuda, saya puteri, yang masing-masing ada tugas masing-masing. Jadi bagi saya, semua pihak bertanggungjawab untuk mendekati ahli UMNO, orang awam, orang atas pagar, orang masjid, orang surau, ada peranan masing-masing. Jadi veteran ini adalah veteran. Jadi sekarang kita jangan simpulkan isu-isu. Speaker Dewan Negeri Johor yang memang banyak pengalaman. Persilakan yang dihormati Tuan Haji Siam bin Kasrin untuk menyampaikan ucapan beliau. Majlis mempersilakan. Yang tak dapat hadir kerana ada majlis yang lain iaitu majlis bila terima saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa dan bila dia buka mulut saja untuk sumbangan, saya cakap saya bagi. Saya terus bagi pada malam itu kerana saya hormat kepada veteran yang macam mana anak-anak muda sekarang ni, generasi sekarang ni nak memahami perjuangan UMNO. Kalau orang-orang tua atau orang-orang veteran dah meninggalkan UMNO, tak ada siapa yang nak mendoktrin mereka. Tak ada siapa yang nak memberitahu mereka susah payah perjuangan kita 78 tahun yang lama.
berhormat dan memberikan keizinan kepada saya untuk bersama pada pagi ini. Jadi kepada semua sidang yang datang pada hari ini, saya memang amat teruja dan terharu kerana saya melihat kehadiran dari pimpinan tertinggi dengan melantik 2 orang pemimpin veteran selaku ahli majlis kerja tertinggi. Jadi bagi saya, apa yang dah diaturkan ini ada semua yang UMNO bagi bermanfaat. Jadi mula-mula nampak muka teruskan istiqamah, teruskan dengan perjuangan UMNO dan kita semua yakin. Hidup veteran! Hidup veteran! Okey. Perjuangan UMNO kudukung sampai ke mati. Dan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua jadi ketua bahagian, bukan semua jadi wakil rakyat, tetapi atas sokongan kita, alhamdulillah. Dan untuk makluman Datuk Ketua Fungsi Veteran Pusat, kita bersyukur di negeri Johor ni kita punya pimpinan Asnya Yang Amat Berhormat Datuk Wan Hafiz, Menteri Besar Johor. Kebelakangan apa juga program yang ada, cuma kita harap UMNO harus melibatkan sama. Kerana dalam program yang dibuat, sama ada program semarak subuh ke, kemudian jualan ramah ke, ataupun yang Fama Johor buat, naikkan semangat ini. Kalau boleh kita relax saja, boleh kita tak kisah. Tapi apa akan jadi pada UMNO? Contoh kalau nak UMNO bangkit balik, kita kena tolong. Dan kita bukan demand. Kena ingat, veteran ni bukan nak demand itu demand ini, tak. Kita pun tahu veteran diwujudkan oleh majlis tertinggi zaman Pak Lah dulu, diwujudkan untuk bantu UMNO. Moto kita, veteran pemangkin kepimpinan UMNO. Terima kasih tanda sayang daripada UMNO official skip. Alright. Pada hari ini Terima kasih. dan seterusnya kita persilakan Yang Berhormat